Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Datuk Yang di-Pertua, bagi tahun 2026 bermula 1 Januari hingga 30 Jun, KPDN telah melaksanakan sebanyak 15,881 program jualan rahmah madani di seluruh negara. Dalam tempoh sama, sebanyak 1,304 pelaksanaan PJRM telah dianjurkan di negeri Perak dan sebanyak 43 siri di peringkat Parlimen Kuala Kangsar melibatkan 21 siri bagi Dun Bukit Candan dan 22 siri bagi Dun Manong. Secara keseluruhannya, pelaksanaan PJRM telah meliputi kesemua 600 Dewan Undangan Negeri dan seluruh 40 zon di wilayah persekutuan iaitu Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Kerajaan komited untuk meningkatkan kekerapan penganjuran PJRM di seluruh negara. Ini adalah sejajar dengan maklum balas positif yang diterima daripada pelbagai pihak. Susulan daripada itu, saban tahun KPDN dapat melaksanakan jumlah kekerapan PJRM yang semakin meningkat melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun 2023, keseluruhan sebanyak 6,870 siri PJRM telah dilaksanakan, meningkat kepada 12,419 siri pada tahun 2024 dan 25,708 siri bagi tahun 2025. Bagi tahun 2026, sasaran awal adalah pelaksanaan sebanyak 23,040 siri PJRM. Sasaran ini telah ditingkatkan apabila pada Mei 2026 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa sebanyak 30,000 siri PJRM perlu dilaksanakan sepanjang tahun ini sebagai langkah intervensi kepada krisis tenaga dan bekalan yang tercetus akibat konflik Asia Barat. Selain daripada jumlah kekerapan bermula tahun 2023, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, penganjuran program-program jalan murah yang melibatkan kerajaan telah diperkukuhkan melalui 5 pendekatan. Pertama, menginstitusikan program jalan rahmah madani sebagai sebuah program tetap kerajaan. Berbeza dengan program-program jalan murah melibatkan kerajaan sebelum ini, bermula tahun 2024, PJRM telah dijadikan sebagai satu program tetap di dalam belanjawan tahunan kerajaan dengan butiran kod aktiviti dan peruntukan khusus di bawah agenda payung rahmah. Kedua, menetapkan sasaran tahunan dan jumlah kekerapan mengikut Dewan Undangan Negeri dan zon bagi pelaksanaan PJRM. Ini berbeza dengan penganjuran jualan-jualan murah kerajaan sebelum ini yang dilaksanakan secara ad hoc mengikut keperluan. Ketiga, membuka ruang penglibatan syarikat perniagaan dan koperasi bagi subsektor peruncitan dalam pelaksanaan PJRM. Sehingga 29 Jun 2026, sebanyak 2,695 rakan strategik peruncitan terlibat di seluruh negara. Keempat, memperluaskan akses rakyat kepada penganjuran 3 kaedah iaitu dalam premis, luar premis dan PJRM bergerak serta penganjuran bertema seperti PJRM musim perayaan, hari gaji dan musim buka sekolah meliputi kawasan bandar, luar bandar dan perumahan dan pedalaman, Dan yang terakhir, kelima, memperkenalkan takwim PJRM bermula tahun 2025 yang memberikan maklumat awal kepada rakyat berhubung butiran penganjuran PJRM meliputi tarikh, masa dan tempat di setiap DUN dan zon di seluruh negara. Ini membolehkan rakyat menyemak penjadualan PJRM di kawasan sekitar dan membuat perancangan pembelian lebih awal. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Berhormat Menteri. Bersilakan Yang Berhormat Kuala Kangsar, soalan tambahan. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebelum saya mengukakan soalan tambahan saya mengalu-alukan kehadiran pemimpin-pemimpin masyarakat daripada Parlimen Tenom. Yang Berhormat, kita hari-hari mendengar rintihan kos sara hidup dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Soalan saya, bagaimana kementerian menilai keberlaksanaan program jualan rahmah madani dan implikasinya dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat dan apakah strategi jangka panjang kementerian untuk memperkukuhkan dan memastikan program jualan rahmah madani kekal mampan dan dapat dilaksanakan secara lebih meluas. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Pertama, kaedah penilaian dan kedua, strategi jangka panjang.
Yang pertama, Datuk Yang di-Pertua, melihat kepada maklum balam positif yang kita terima daripada rakyat tentang penganjuran PJRM, atas sebab itu kita telah melaksanakan kajian impak pelaksanaan program Payung Rahmah yang laporannya telah dikeluarkan pada bulan Disember 2023. Dan antara dapatannya, responden telah memberikan maklum balas daripada keseluruhan inisiatif-inisiatif yang terkandung di bawah program Jalan Rahmah. Inisiatif yang menerima maklum balas yang paling baik adalah program Jalan Rahmah. Itu dari segi respon berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Yang kedua, kita juga boleh melihat daripada nilai transaksi, maksudnya kebersamaan dan sambutan daripada rakyat. Nilai transaksi, kalau kita lihat pada tahun 2023, direkodkan sebanyak 9,244,504 transaksi pembelian. Dan 2024 meningkat kepada 12,826,708 transaksi dan 2025 mencecah 27,534,770 transaksi pembelian di program Jalan Rahmah. Ini juga kita melihat bahawa sambutan daripada rakyat itu semakin meningkat. Dan kalau kita lihat PJRM musim hari gaji, tiap-tiap hari bila mana pejabat awam khususnya menerima gaji, kita laksanakan PJRM, sambutan amat luar biasa. Maksudnya bahawa rakyat melihat ini adalah program intervensi yang boleh membantu mengurangkan beban sara hidup. Dan untuk jangka panjang, yang berhormat, apa yang kita cadangkan, kita akan sentiasa tambah baik. Dan terima kasih kepada Kementerian Kewangan kerana di bawah PJRM kini, berbeza daripada dulu, telah menjadi satu program tetap dengan kod khusus. Ada butiran khusus dalam belanjawan yang membolehkan kementerian membuat perancangan dan menambah baik. Dan antara perancangan yang kita ingin laksanakan, selain daripada jumlah yang tetap di setiap DUN, kita melihat juga secara bersasar. Ada DUN-DUN tertentu yang jumlah dari segi pengundi lah. Contohnya, apatah lagi dari segi kependudukan, 20,000. Tetapi ada DUN yang mencecah lebih 100,000. Jadi dalam kawasan-kawasan DUN tertentu kita melihat perlu ditambah kekerapan program Jalan Rahmah ini. Apatah lagi jika mana kawasan DUN tersebut sebahagian besarnya adalah pada golongan yang berpendapatan rendah. Dan kita mengalu-alukan maklum balas daripada semua ahli yang berhormat bagaimana kita dapat terus untuk menambah baik PJRM pada masa-masa yang mendatang. Terima kasih. Bakri. Terima kasih Puan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Yang Berhormat Menteri, saya ingin membawa satu senario di lapangan di mana kita tahu memang Jalan Rahmah ni dia mendapat sambutan. Itu satu perkara yang tidak boleh dinafikan. Pada masa yang sama, apabila terlalu kerap diadakan Jalan Rahmah ini, kedai-kedai runcit ataupun perniagaan runcitan kecil-kecilan di komuniti, di kampung, mereka berasa terhimpit. Di mana apabila kebanyakan pelanggan sebelum ni pergi membelanja di Jalan Rahmah, maka secara tidak langsung telah menyebabkan perniagaan di kedai-kedai runcit komuniti di kampung, di setempat itu, perniagaan mereka terjejas. Jadi apakah strategi pihak kementerian untuk mencapai satu keseimbangan di mana pada satu masa kita membantu rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup tanpa memberikan impak negatif yang terlalu besar kepada kedai-kedai runcitan setempat ini. Jadi adakah kerajaan ada strategi untuk membantu kedai-kedai seperti ini? Ataupun mungkin kita memberikan satu ruang untuk melibatkan kedai-kedai runcit komuniti ini. Saya minta mungkin pihak kementerian untuk mengkaji perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat Bakri, dan sememangnya ini merupakan antara kebimbangan dan suara-suara yang dipanjangkan kepada kementerian. Namun sebagaimana objektif asas kepada penganjuran program Jalan Rahmah ini yang menjadi satu mekanisme intervensi
untuk membolehkan rakyat kita mempunyai akses dan pilihan kepada harga barang yang lebih rendah daripada pasaran, untuk memastikan juga dalam konteks pasaran kita tahu supply dan demand. Dengan adanya mekanisme intervensi ini kita mengharap dari segi harga di pasaran itu juga berada pada kadar yang stabil. Namun saya amat bersetuju dengan apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Bakri bahawa kita perlu menyeimbangkan juga. Walaupun matlamat utamanya adalah mekanisme intervensi untuk akses kepada harga barang yang rendah, tetapi kita juga mengambil kira juga nasib para peniaga runcit. Dan ia melibatkan kerjasama semua pihak dengan bidang kuasa masing-masing. Namun di peringkat KPDN, apa yang kita laksanakan, contohnya kita ingin melibatkan lebih banyak stakeholders. Atas sebab itu, kita tidak memilih untuk mewujudkan satu kedai khusus untuk melaksanakan PJRM, tetapi kita melibatkan lebih banyak pihak, koperasi, kedai runcit, pasaraya yang terlibat dalam subsektor peruncitan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi antara penambahbaikan kita, data terkini telah ada sebanyak 2,695 rakan strategik daripada pasaraya, kedai runcit, koperasi dan sebagainya yang kita libatkan sebagai pelaksana kepada PJRM. Namun antara kriterianya adalah kedai-kedai runcit pasaraya ini boleh menawarkan SKU yang pelbagai. Kerana kita mahu bila mana rakyat datang ke PJRM itu, mereka ada akses kepada SKU, barang-barang yang pelbagai. Tapi kita ambil kira, Yang Berhormat, kita telah mulakan dengan membuka ruang yang lebih besar kepada penglibatan pelbagai pihak sebagai pelaksana kepada PJRM, bukan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, dan insya-Allah kita usaha untuk tambah baik untuk memastikan mereka tidak terkesan dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih.